Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung kepada bahagian C, bab 3 iaitu amalan takaful keluarga di bawah proses pengunderwriting. Maksudnya di bawah tajuk pengunderwriting. Okey, kita nak tahu apa itu maksud pengunderwriting tu. Okey. Maksud pengunderwriting ni dalam bahasa yang mudah faham dia adalah proses untuk kita menilai, kita nak meneliti dan kita nak klasifikasikan satu-satu risiko tu ke atas permohonan yang dibuat. Maksudnya klien ataupun peserta dia memohon, bila mohon akan masuk departmen pengunderwriting untuk diproses dulu, untuk dinilai dulu. Okey. So dalam topik ni juga kita nak memahami kepentingan untuk melengkapkan borang cadangan ataupun kepentingan untuk uh, mengisi maksudnya mengisi permohonan tu dengan betul. Maksudnya kita nak kena declare declare perkara yang betul, kena pastikan mempunyai maklumat tu tepat. Itu maksud pengunderwriting, proses-proses yang ada dalam pengunderwriting. Jadi benda tu perkara tu berkait rapat. Okey. So kalau kita tengok satu persatu. Apa itu pengunderwriting yang lebih tepat lah Pengunderwriting adalah proses penilaian, pengkelasan dan pemilihan risiko. Kita nak menilai sama ada dia jatuh under risiko yang bagaimana. Okey, tujuan dia untuk melindungi dana takaful agar dana tu maintain, sustain. Okey, maksud tujuannya untuk melindungi dana ni, maksud dia macam ni. Kalau tak ada proses pengunderwriting, setiap permohonan, contoh orang yang sakit dia mohon terus boleh lulus. Orang yang berisiko BMI dia tinggi terus lulus. So, bila orang-orang yang berisiko ni mohon terus lulus, dia akan memberi efek dekat tabung. Tabung tabaruk. Tabung tabaruk tadi. Jadi, proses pengunderwriting ni akan membantu dia filter permohonan, setiap permohonan tu dia filter sama ada layak atau tak permohonan dia lulus. Dia boleh dapat sijil ke tak? Maksudnya dia layak ke tak dapat manfaat yang dimohon tu. Maksudnya kita kena faham dekat sini, bukan semua orang dia mohon takaful je boleh lulus. Sebab adanya proses pengunderwriting, dia akan filter proses-proses tu. Nanti kita akan tengok detail apa perkara yang di filter ataupun yang di underwrite lah Okey. Menentukan kadar dan syarat yang sesuai yang akan ditawarkan kepada mereka yang memohon perlindungan taraful. Maksudnya kat sini, daripada proses pengunderwriting ni kita boleh tahu okey, charges dia berapa, contribution ataupun caruman berapa dia boleh bayar sebulan dengan ambil kira dia punya pekerjaan, dia punya risiko kesihatan dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita nak pastikan dana kita tu cukup lah untuk future, untuk bayar claim-claim. Jadi perlu ada proses pengunderwriting. Okey. Ini penting sangat. Pengunderwriting ni dia ada satu yang kita panggil anti pemilihan. Disebabkan textbook kita ni dalam bahasa Melayu dan kita exam pun dalam bahasa Melayu. Jadi yang ini dia translate lah. Maksudnya anti pemilihan ni maksud dia apa? Maksudnya keinginan individu yang tidak sihat untuk mencari perlindungan takaful dan mereka akan membawa risiko yang lebih tinggi dari biasa kepada dana takaful. Okey. Dana takaful ni adalah tabung tabaruk, yang mana tabung perkongsian orang ramai. Jadi, company, takaful operator, contoh takaful ikhlas. Takaful ikhlas ni hanyalah pemegang amanah saja kepada penyumbang-penyumbang ataupun orang yang peserta takaful tadi. Maksudnya peserta takaful bayar caruman, dia masukkan dalam tabung, takaful ikhlas jaga tabung tu. Sebab itulah adanya proses anti pemilihan. Kita nak filter supaya tabung tu tak efek banyak. Tu tujuan dia sebenarnya. Okey. So antara yang ini adalah topik yang kita akan, subtopik yang kita akan sentuh lah berkait dengan pengunderwriting, iaitu kita nak kena pasti risiko, kita nak underwrite bahagian perubatan, bahagian keuangan, lepas tu berkenaan dengan kelas-kelas, pengkelasan,
berkenaan dengan pengkelasan dan keputusan penaja jamin, risiko standard, risiko substandard dan juga permulaan risiko. Kita akan pergi satu persatu. Okey. First berkenaan dengan macam mana kita nak kenal pasti dan kita nak nilai risiko. Ada dua poin penting dalam nak kenal pasti dan nak nilai ni, iaitu faktor kesihatan seseorang pemohon. Faktor kesihatan dia dan juga faktor keuangan dia. Sama ada dia sihat atau tidak, keuangan dia sesuai atau tidak, ataupun layak atau tidak untuk memohon. Okey, seterusnya. Yang kedua adalah pengunderwriting perubatan. Pengunderwriting perubatan ni penilaian perubatan meliputi risiko bahaya fizikal. Okey, berkaitan dengan perubatan ni dia ambil kira faktor-faktor seperti usia, umur. Pernah tak dengar orang kata kalau mohon waktu muda lebih murah? Memang betul sebab dia berkait dengan faktor usia. Semakin tinggi umur ataupun semakin banyak umur seseorang tu, semakin tinggilah dia punya charges dia. Okey. Yang kedua berkait dengan jantina. Lelaki perempuan mempunyai risiko yang berbeza tau. Jadi lelaki kalau orang kata kenapa harga perempuan lebih murah, lelaki lebih tinggi, sebab faktor risiko. Okey, yang ketiga kita akan ambil kira berkenaan dengan BMI. Kalau rakyat Malaysia ni ramai yang obes tau. Jadi bila dia memohon belum tentu boleh lulus. So dia akan ada syarat-syarat dia. So sebab itulah orang kata hanya orang yang sihat, hanya orang yang layak sahaja boleh memohon tu iya. Sebab adanya anti pemilihan tadi. Okey, seterusnya bahagian perubatan juga kita akan ambil kira berkait dengan sejarah perubatan peribadi dan keluarga. Contoh kemungkinan boleh berulang lah penyakit tu. Contoh, kalau katakanlah family member ada pernah kena sakit jantung ataupun kena kanser, kita kena declare. Sebab dia mungkin boleh berulang kepada mungkin mak dia ada kena kanser. So anak tu ada chance untuk kena. So jadi benda tu dia akan menjejaskan tabung tabaruk tadi. Okey, kesan keadaan perubatan terhadap kesihatan umum, kemungkinan komplikasi yang mungkin berkembang pada in future, perkembangan normal sebarang kecacatan menunjukkan kejadian masa depan yang lebih tinggi. Maksudnya, bila dia berkait dengan perubatan peribadi atau keluarga ni, dia berkait dengan future risiko pemohon tu. Memang masa dia mohon tu dia sihat, tapi risiko dia ke depan. So kita ambil kira benda tu. Dan juga berkait dengan gaya hidup, hobi dan juga dia dari segi dia punya perjalanan. Perjalanan tu banyaklah maksudnya lifestyle dia lah gaya hidup ni. So dia berkait dengan mempengaruhi risiko-risiko. Okey, baik. Seterusnya, bahagian perubatan dia mengambil kira juga untuk bahayanya pekerjaan. Pekerjaan ni dia ada 4 kelas. Pekerjaan ada 4 kelas. Kalau kelas yang pertama tu untuk kerja yang kolor putih lah, yang admin, pekerja-pekerja yang dalam pejabat lah. Okey, kelas 2 pekerjaan yang berkait dengan macam supervisor, mengawal pekerja bawahan, maknanya penyelia, ada gitu dia terlibat dengan orang kata dekat office sikit, dekat luar sikit. Dia gitu. Yang kelas ketiga ni, dia pekerja yang terlatih atau separuh terlatih yang menggunakan mesin ringan, yang berkait dengan orang kata, contohnya dia rider. Rider ni dia tengok jenis ada yang 3 dan ada yang 4 terus. Tengok pengangkutan ataupun kenderaan tu sendiri. Kalau kelas 4 ni memang kelas yang berisiko lah. Macam badan beruniform pun ya kelas 4 yang pegang senapang, pistol dan sebagainya. Yang terlibat dengan mesin-mesin berat ataupun berbahaya lah. Contoh bawa crane ke. So ini berkait dengan pengunderwriting bahagian perubatan. Okey, seterusnya. Kalau pengunderwriting bahagian keuangan pula macam mana? Okey, bahagian keuangan ni dia menilai bahaya moral dalam permohonan takaful, iaitu kewujudan kepentingan insurans. Contoh gini, bahagian keuangan ni dia berkait contoh macam contoh dia bergaji 2,000 sebulan. 2,000 ni dia hanya layak untuk tempoh pampasan tertentu saja.
Tapi dia kata saya nak mohon 1 juta, saya nak mohon 2 juta. So, tidak logik untuk orang yang bergaji 2,000, dia nak mohon 2 juta untuk apa? Dia nak cover apa? Sedangkan gaji dia 2,000 sahaja. Jadi dia tak tally dekat situ. So, yang inilah pengunderwriting bahagian keuangan. Maksud pengunderwriting untuk poin keuangan ni dia akan ambil kira. Orang ni layak ke tak nak buat 1 juta ni? Bukan semua orang layak. So, dekat situ dia akan ambil kira. So, padanan maksudnya dia akan match kan. Okey. Kalau orang tu dia nak buat polisi 1 juta, 2 juta. So, dia kena come out dengan statement yang menunjukkan pendapatan dia tu seiring dan setanding dengan perlindungan yang dia nak buat. Okey, seterusnya kita pergi ke penilaian dan pengkelasan risiko. Okey, sumber-sumber maklumat underwriter atau penilai risiko. Borang cadangan. Borang cadangan ni proposal form proposal form ataupun borang permohonan. Semua soalan dalam borang cadangan. Kita panggil borang cadangan tu adalah borang permohonan mesti diisi dengan tepat kerana ia merupakan asas penilaian dan penilaian risiko. Maksudnya kat sini, maklumat yang kita beri tu mesti tepat. Kalau ada perkara yang bercanggah ataupun kita tak declare betul-betul, kita tak nyatakan dengan tepat, dia boleh menjejaskan, satu, menjejaskan permohonan. Yang kedua, kalau katakanlah selamat dah lulus dah pun polisi tu. Boleh jadi polisi tu di-terminate halfway. Sebab berlakunya orang kata non-disclosure. Dia tidak disclose dengan betul. Okey. Seterusnya, kenyataan ejen. Kenyataan ejen ni, ejen takaful memberikan maklumat tertentu mengenai pemohon seperti hubungan ejen dengan pemohon, data tentang status keuangan pemohon, tabiat, watak umum dan sebarang maklumat lain yang berkaitan dengan risiko yang diambil. Kenyataan ejen pun penting juga. So, dua-dua tu kena ada, orang kata amanah tu kena ada. Okey. Laporan perubatan. Okey, so kita pergi kepada okey, kita pergi kepada laporan perubatan. Okey, dalam proses memohon, kadang-kadang pihak underwriter dia akan minta klien ataupun prospek kita peserta tu dia buat cek kesihatan. Dia kena dapatkan pemeriksaan perubatan, dia kena dapatkan sejarah perubatan dia, tinggi dengan berat, kadar denyutan nadi dan semualah berkait dengan tekanan darah, kencing manis dan sebagainya tu bacaan semua tu kan. So, ada uh, permohonan yang memerlukan perkara-perkara tersebut. So, kita kena follow lah whatever yang underwriter perlukan. So dekat sini, okey, penilaian penggelasan risiko tadi tu penyataan doktor yang hadir, APS. Maksudnya kita perlukan juga penyataan doktor yang memeriksa pemohon tu tadi. Contoh peserta tu dia mohon, dia pernah dapatkan rawatan di hospital-hospital yang berkenaan. So bila dia memohon, underwriter ni akan minta juga penyataan doktor. Dia mintakan penyataan, maksudnya um, kita panggil doktor yang merawat dia perlu jelaskan dengan detail dalam borang APS tu tadi, penyataan tadi Okey, seterusnya laporan perubatan hospital. Maksudnya dekat sini ada writer meminta kita untuk dapatkan laporan perubatan di hospital-hospital yang peserta pernah pergi atau pernah jalani sebarang kita panggil apa rawatan dan operation dan sebagainya gitu alright. Okey, pengkelasan risiko dan keputusan penaja jamin. Penaja jamin ni kita panggil underwriter lah penaja jamin ni adalah underwriter. Pengunderwritan tu proses mengunderwrite. Dia bahasa Inggeris, bahasa Melayu gitulah kan. Okey. Kalau kita tengok risiko tadi tu, risiko yang bila kita nak nilai risiko tu, dia terbahagi kepada dua, iaitu standard dan substandard. Kalau standard ni maknanya orang tu sihat, orang tu tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah apa-apa, terus lulus lah. Tapi kalau substandard ni benda yang berkait dengan ada perkara-perkara yang diisytiharkan, iaitu contoh,
Risiko yang meningkat mengikut usia. Contoh dia obesity. Substandard ni kalau orang tu punya BMI tinggi, so dia jadi substandard. Kalau dia berkait dengan pekerjaan, dia jadi substandard sebab kita perlukan perincian tentang pekerjaan dia. Risiko yang kekal mengikut usia adalah berkait dengan pekerjaan. Risiko yang berkurangan mengikut usia yang berkait dengan contohlah macam penyakit TB dan sebagainya. Okey? Alright. Okey, apakah keputusan bila dia dah masuk proses underwrite tu, apakah keputusan penaja jamin ataupun kita panggil underwriter tu punya keputusan bila dia dah nilai. Okey. Keputusan underwriter ni dia boleh menerima permohonan tu dengan standard. Atau dia boleh juga exclude untuk benefit-benefit tertentu. Dia bagi exclusion, iaitu pengecualian. Contoh, masa dia mohon, dia pernah kena asma. Dia pernah ada sakit asma lah kan. Okey, masa dia mohon tu, so kita exclude untuk penyakit asma tadi. Contoh, kalau dia ada orang kata sakit-sakit dekat bahagian tertentu, kita ada pengecualian. Okey. Atau keputusan dia boleh jadi meminda manfaat. Contoh, pinda manfaat ni macam seperti dia ambil coverage untuk 500,000. Tapi disebabkan risiko dia tu dia tak boleh ambil 500, kita offer dia 300 sahaja. Boleh jadi. Gitu Okey, selain daripada tu keputusan dia boleh jadi menangguhkan keputusan. Contoh, permohonan tu dia mohon dan kita sebagai takaful operator bagi tahu kita tak boleh nak luluskan. Kita postpone dulu. Di atas sebab tertentu. Contoh postpone ni kalau kita tengok contoh BMI. Okey, dia turunkan kepada berat sekian-sekian, barulah kita boleh luluskan permohonan. So sebelum tu kita postpone dululah. So dia kenalah buat orang kata jaga BMI dan sebagainya. Okey. Dan yang last sekali, kemungkinan juga permohonan dia tu kita tolak. Okey, kenapa tolak? Mungkin dia tidak boleh ditakafulkan. Contoh penyakit yang dia ada tu sangat berbahaya ataupun risiko dia tu sangat tinggi untuk kita terima sebab kita tak nak menjejaskan tabung, tabaruk ataupun dana tadi Alright, seterusnya. Okey. Okey, macam mana kita nak fahami proses-proses atau kita panggil step-step dia lah untuk proses pengunderwritan ni. Okey, kita bermula daripada permohonan daripada peserta, daripada klien daripada bakal klien peserta kita terima borang cadangan, pengendali takaful akan terima borang ataupun permohonan dan dia akan pergi akan dihantar ke department underwriting department. Okey, maksudnya kita akan hantar ke bahagian pengunderwritan. Okey, lepas tu underwriter dia akan nilai, dia akan teliti risiko, dia akan nilai permohonan tu. Maksudnya dia dia tengok borang cadangan, dia dapatkan APS, laporan perubatan, penyataan ejen, semua-semua perkara yang disebutkan di atas tadi tu dia akan tengok dan dia akan nilai. So daripada situ dia akan kelaskan risiko tu sebagai standard ke atau substandard. Lepas tu seterusnya dia akan buat keputusan sama ada sumbangan dia tu maintain ke ataupun ada tambahan mungkin sebab loading mungkin apa ni dia punya kita panggil ada beberapa perkara tu mungkin dia punya permohonan tu boleh kena reject, permohonan dia tu boleh kena postpone, permohonan dia tu boleh lulus dengan baiknya ataupun ditolak dan sebagainya lah. Itu dekat bahagian yang ini tadi keputusan underwrite. Okey, seterusnya sekira risiko diterima, surat setuju terima tu dikeluarkan. Contoh, kalau standard terus lulus, tapi kalau substandard kita akan beritahu, okey, tuan, puan, bayaran 150 ni tak cukup, so kita kena ada loading disebabkan risiko pekerjaan, so dia akan jadi 100 daripada 150 jadi 180. Setuju atau tidak? Itu sekiranya risiko diterima, dia setuju, maka
bayaran pun bermula dan kita pun keluarlah sijil gitu. Namun kalau katakanlah pemohon tu dia tak setuju, dia tak setuju, dia kata dia nak juga bayaran tu. So kita boleh ada perubahan lah dekat situ yang ni kita kira proses standard dia. Okey, seterusnya. So, sampai dekat pengeluaran CJ tu maknanya bahagian pengunderwriting tu selesai. So, untuk topik ni sampailah CJ tu keluar. Itu saja untuk topik ni.